Bubuk manis. Inilah paling manis ya bubuk ni. Nanti saya mau cari nih guys. Saya mau campur dengan daun rubai guys. Pernah dengar daun rubai kah? Nanti tengoklah kalau saya masak rebung dengan daun rubai. Dulu memang saya pernah makan guys. Arwah nenek saya masih ada dulu guys. Arwah mak saya masih ada. Selalu saya makan daun rubai. Dimasak dengan rebung lah, dengan rebung ni. Ini Akik Nathaniel punya. Nanti saya minta sama dia lah. Nanti saya campur dengan daun rubai. Okay guys, nanti tengok video saya lah. Ada lagi kerbau dia ni. Mana lagi guys? Ini dia. Ini poke juga. Ini rebung memang tak besar lah. Ini pun okey juga. Ni guys, ni lagi bagus ni. Nanti saya ambil lah. Tengok Akik Nathaniel ada dekat kebun kah? Pisang dia. Banyak buah pisang dia guys. Ni pucuk manis dia ni, saya selalu ambil guys. Kalau saya nak makan saya ambil lah, saya balik saya ambil sedikit lah. Bukan banyak saya makan guys. Wow, saya mau masak guys, lada dia. Lebat dah. Banyak buah lada dia guys, tengok. Banyak buah lada dia guys. Sudah mau masak Ni campur daging campur lada hitam ni memang sedap. Betul. Semua daging lah. Daging lembu ke, daging babun ke, memang sedap campur ni. Banyak buah guys. Tengok. Nanti saya minta dengan dia lah. Saya mau keringkan. Nanti saya mau campur daging guys. Kalau masak daging campur lada hitam ni. Memang sedap. Memang sedap guys. Ini petai Akik Nathaniel. Belum ada buah guys. Nanti kalau ada buah kelang kabut Akik Nathaniel. Bukan dia pandai panjat guys. Samalah dengan saya. Ni ya. Tengok dia punya buah lumok tu. Dia punya buah lumok. Isteri dia yang panjat. Dia suruh. Dia memang langsung tak boleh panjat guys.
Ujung kena tebang. Dia punya buah lumok. Ni dia punya sagu guys. Umbut dia memang sedap. Memang sedap umbut dia guys. Nantilah hari gawai saya nak ajak dia ambil umbut ni ataupun ni. Saya nak ambil umbut. Banyak buah dia tanam guys. Kena Nathaniel ni seorang yang tak boleh duduk diam guys dekat rumah. Tengok buah, banyak buah dia. Macam-macam buah dah. Tengok dia punya buah kecalak guys. Dia punya telur keladi pun banyak guys. Telur keladi dia. Ni sedap guys. Ni sedap ni. Ni. Campur pucuk manis. Sedap guys ni. Campur daun timun rempuk betuk guys. Memang nyamai tu. Banyaklah sayur dia. Ni tengok. Banyak dah guys. Dia punya ni. Banyak keladi dia tanam. Tengok. Semua keladi. Tengok dia punya sayur. Daun timun dia guys. Ini dia. Daun timun betuk kaban. Rempuk betuk. Ni dia guys. Banyak dah. Dia tanam, tengok. Inilah kalau saya mau makan, saya minta dengan dia lah. Kadang-kadang dia suruh saya ambil guys. Tengok. Pria pahit. Banyak keladi dia guys.